Okay, so sekarang ni kami menuju ke Songkla Old Town. Tapi jam dah pukul 4.20 lebih. Kita tak tahu apa yang ada kat sana, so kita pergi je. Kalau hari ni tak ada apa-apa. Okay, so sekarang ni kami berada di Songkla. Nice. Sekarang kami berada di Songkla dan kita akan bergerak ke Songkla Old Town. Di sana lagi. So kita akan berjalan dan let's go. Kita akan berjalan. Tunjuk jalan. So Songkla ni daripada Hatnya tak jauh mana. So kita masih berjalan. Hang akan tunjuk jalan kat aku. Okay, so inilah vibe-vibe Songkla. Kalau korang tengok, Songkla macam ni lah. Ha? So kita tengok ni. Tu, tengok. Nampak Tu, tengok wire. Zoom sikit wire. Nampak aku pegang. Okay, sekarang ni macam mana benda ni boleh tak terbakar? Who knows? So inilah dia vibe-vibe Songkla, kawan-kawan. Gila dah macam vlogger sial aku. Aduh. First kami main sini nak pergi Hatnya je. Tapi disebabkan kami nak pergi pantai, so kami terpaksa pergi Songkla. So inilah Songkla. Kita akan berjalan sampai ke Songkla Old Town. Let's go. Songkla Old Town. Kita akan berjalan, aku bawa beg kecil je. Dalamnya ada benda-benda penting macam pasport apa semua tu. Memang sangat penting. Kalau tak ada benda-benda macam tu, memang menung lah. So kita akan terus bergerak ke Songkla Old Town. So sekarang ni kami mesti berjalan-jalan dan aku dapat satu tangkapan. Nanti sampai hotel aku akan buat unboxing sikit. Tangkapan dekat Songkla Old Town. Dia punya packaging sumpah style, nanti aku tunjuk. So sekarang ni kita berjalan-jalan je dekat sini. Ingat. Okay, gerak dulu. Baca. Tak. Pakon Arkitek. Pantai design. Pandai tak tahu. Ni ada Apa ni? lagi. So maknanya batu-batu ni, batu-batu yang dia bina dulu lah. Berjalan dari menimba ilmu kan. Macam ada kat sini. Sekarang jam pukul 5.45 kat Thailand. Kat Malaysia pukul 6. Hobi boleh lah, boleh try. Ni? Boleh lah, jadi lah. Jadi. Kira jam dah start turun mat. Kami masih berjalan lagi. Anjing ni besar hati ke? Besar mat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu masuk. Okay, selamat. Okay, so para engineer boleh tengok kabel-kabel kat Thailand ni. Padu. Tapi tak pernah terbakar. Pernah lah. Tapi low risk benda tu akan jadi. Sekarang ni kami tak tahu dia masuk mall mana. Sebab kami tengah jalan-jalan, tak tengok ada mall. Dah nak jalan, mesti nak ambil aircon kan. Ada mesti DIY. Padu. So dia company Malaysia ni padu ke lah. Masa gelap. Nak tahu dia. Nak tahu DIY. Nampak kecil Mana weed drink semua? Tak ada, turun lah. Aku tengok kat luar tu ada weed drink apa semua. Tapi ya. Tapi takkan nak minum weed drink sampai Thailand lah. Itu dekat KL dah. Tu lah. Penat ni.
Okay, disebabkan mic aku habis bateri dan suara aku tak dengar kat sini, so aku akan voice over je. So time ni tengah berjalan-jalan dekat Songkla Night Market. Lepas tu ada nampak air goncang yang macam coke dalam botol kaca. So kami pun berjalan. Lepas tu ada yang jual babi. Sebab kami sebenarnya plan nak cari makan, tapi dah kalau ada orang jual babi, takkan kami nak beli makanan dekat tempat tu kan. Tapi tak apa, kami pun berjalan. Sebab kami nak cari makanan yang boleh buat lapik perut je. Sebab Songkla ni memang susah nak cari makan. Dan sampai kat pasar malam pun orang jual benda-benda yang simple, air semua tu. Hujan makin lebat lah. Aku melampau. Songkla hujan pula. Ingat teping ke hujan? Angin kuat lah. Tak tahu sebab aku tak jelas. Sekarang tengah memang laju nak pergi JWE, nak beli makan malam. Sebab Songkla macam pekan mati sikit. So I need to tell them that I from Malaysia. And no. Speak English please. Kawe dok pakai bahasa Thailand. Sini ya. Yeah, bro. We finally here. 7-Eleven. Let's go bro. Hari cakap apa? Pork burger. Cari ni double pork. Semua makan babi je. Ni apa halal tak? Ha? Double chicken burger. Beef. Tak ada halal pun gampang. Tak ada halal pun. Tapi tak apa. Tapi brand sama masalahnya. So sekarang ni makan burger Thailand. Sebab pergi pasar malam tak ada apa. Aku dah tak suka makan burger. Okay, ni burger dia. Ni air. Black ice campur coklat. Apa? Ayam spicy. Nanti aku record balik lepas habis makan. Okay. Sekarang pun dah nak malam. Dah malam. Pukul berapa sekarang? 6 sekarang 6.54 sekarang ni. Tapi kat Malaysia dah ke 7. Tak ada sunset kat sini. Mungkin esok akan ada sunrise dekat Samila. Tak ada pengawal. Nampak. Hidup ni memang penat. Tapi penat kat Thailand, penat dia lain macam tau. Kelantan. Kelantan? Kelantan kat mana gila? Kita kat Songkla. So kita masih on the way balik. Nanti kita akan lalu dekat taman-taman. Taman kan? Lorong perumahan. Okay, disebabkan badan dah terlalu penat, aku pun lupa nak sambung buat vlog ni bila dah sampai hotel. Dan ya, aku tutup video tu kat sini je. Video kali ni memang agak boring, tapi korang kena tengok next video sebab next video lagi seronok daripada video ni. Video ni memang aku silap sikit sebab kurang montage. Aku lagi banyak tunjuk muka aku. So ya, I see you when I see you. Assalamualaikum.